Lan, macam mana hidup sekarang ni? Jadi bayar. Hidup apa? Aku sekarang pun susah. Judi pun kalah. Macam mana? Astagfirullahaladzim, tinggalkan je lah benda tu. Biarlah. Aku yang main bukan kau kan? Tapi kau akan merasakan kerugian. Rugi. Lepas tu macam mana lah hidup aku sekarang ni? Kerjalah. Mintalah kepada Allah. Ha? Maksudnya? Kau solat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi ni? Dia ni bercuti. Saya hanya tegur saja. Siapa yang dia tegur? Ambillah pengajaran. Terasa Buat apa nak dengar pengajaran kau tu? Tak penting. semua ni hamba Allah. Ada aku kisah ke? Bro, janganlah gaduh. Kau pun sama macam dia ni. 2 kali 5 je. Kalau aku buat apa yang aku dapat? Pelajaran pahala yang banyak. Kalau aku buat apa yang aku dapat? Astagfirullah. Sesungguhnya orang yang buat dosa akan masuk api neraka. Yelah. Lepas ni aku taubat lah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Dan pelajaran yang boleh dapat diperoleh dalam cerita ni adalah Janganlah bermain judi. jaga solat. Janganlah buat dosa. Sekian, terima kasih. Apa dah cakap tadi? Ya aduh. Ya Allah. Memang kena tulis orang. 3. Mana kau rakam belakang ni? 3. Apa yang aku dapat? Tahu tu. Apa cakap tu lah.